Baik, Firas. Hari ini cikgu nak awak lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Selepas awak lengkapkan berdasarkan gambar, cikgu nak awak baca apa yang awak telah tulis. Boleh? Boleh. Okey, cikgu bagi awak masa untuk awak buat. Siapkan. Okey, baik. Boleh. Buat. Siap. Tulis. Ya. J. J. Ya. Huruf Ba. Ju. Kalau ju iaitu huruf J, ya. Ju iaitu huruf U. Okey, cuba baca. Ju. Okey, baik. Seterusnya, awak tahu apa tu? Biasa kalau panda makan, iaitu bu. Jadi kalau mestilah huruf T. Mestilah huruf I. Jadi baca bu. Okey, seterusnya. Ni sayur apa? Wi. Kalau bunyi wi, huruf apa? W I. Ya, sawi. Baik, seterusnya ni. Tahu apa ni? Tak tahu. Iaitu kole. Kalau bunyi ko, macam mana ko? Huruf apa? C. Tak, itu Inggeris. Bahasa Melayu iaitu huruf K. Ko. Mestilah huruf O. Kole. Okey, last sekali. Apa ni? Ini ialah sayur pegaga. Jadi pegaga iaitu huruf P G A Ga. Pegaga. Baik. Awak dah boleh tulis perkataan dan juga awak dah boleh baca perkataan yang awak tulis. Okey, itu saja untuk sesi kali ini. Kita jumpa lagi. Boleh, Firas? Boleh. Okey.